Korang tahu tak? ND filter ni sebenarnya ni macam sunglasses untuk kamera korang. Bila aku shoot video motor aku, waktu panas terik ataupun matahari tengah terpacak naik kan, cahaya pun boleh masuk banyak dekat korang punya sensor kamera tu. Kalau kau tak control, footage memang akan jadi overexpose dan susah lah nak dapat that vibe cinematic punya footage kan. Sebab tu datangnya natural density ataupun lebih dikenali sebagai ND filter ni. Benda lah ni memang sangat-sangat penting lah, lagi bila kau nak shoot kat outdoor tu kan. Function sebenar ND filter macam korang tahu, dapat kurangkan cahaya masuk direct dan kau dapat maintain shutter speed yang betul dan dapatkan motion blur yang smooth. Tapi untuk content creator macam aku ni, aku bukanlah perlukan ND filter je. Kadang-kadang aku perlukan black mist dan aku perlukan CPL filter. Banyak filter yang kau kena ada bila kau nak shoot dalam salah satu situasi ataupun senario tu lah. Dari itulah datangnya Come in Clutch ND filter KNF 3-in-1 Nano X 3-in-1. Apa benda aku sebut ni? Sebab tu lah KNF datang dengan benda lah ni, KNF Nano X 3-in-1 filter. Style kan. ND ni korang boleh adjust daripada 1 sampai 5 stop, daripada ND 2 sampai ND 32. Lepas tu dah di-build in dengan CPL dan black mist 1/4. Bukan ND filter biasa lah, sebab tu nama dia 3-in-1. So korang boleh control dia punya exposure ikut keadaan cahaya masa korang tengah buat rolling shot motor tu lah. Untuk CPL pula, dia boleh tolong korang buang reflection yang ada dekat visor motor, dekat cermin motor ataupun cermin kereta. Kalau korang nak buat shoot dekat laut ataupun air kan, korang boleh hilangkan dia punya reflection dekat atas laut, atas air tu. So nampak lebih jernih, nampak lebih soft. Black mist ni adalah satu filter yang memang aku akan suka pakai daripada dulu lagi, sebab aku nak dapatkan that kind of glow effect yang bila kau shoot dekat cahaya lampu ataupun nak nampakkan korang punya highlights tu lebih soft, lebih lembut. Yang ni aku rasa memang aku daripada dulu aku pakai black mist ni. Sekejap, mana? Dulu nampak ni ND filter aku 1, 2, 3, 4 ND filter yang berbeza sebenarnya. Aku dah tak pakai dah sekarang ni sebab aku dah ada ND filter daripada KNF yang terbaru, Nano X 3-in-1 filter. Boleh buang ni. Daripada korang pakai ND filter banyak-banyak, kau nak letak ND filter 32, lepas tu kau nak letak black mist, lepas tu kau nak letak apa lagi, reflection, SPL semua kan, tak perlu dah. Kau pakai je ni, dia punya knob kat sini untuk korang adjust dia punya variable ND filter dan juga dia punya CPL. Dan paling best sekali, dia punya black mist. Tu paling aku suka lah sebenarnya. Lepas tu korang boleh lock macam ni je, simple, easy peasy. So just letak je kat kau punya setup kamera macam ni. Sangat basic, sangatlah mudah. ND filter macam ni memang jimatkan masa dan buat workflow tu lagi smooth. Tak perlu nak tukar-tukar ND filter lagi waktu tengah shoot lagi kan. Korang boleh fokus dekat scene ataupun korang punya idea nak shoot, fikir dah pasal ND filter ke apa. Memang best gila lah. Ada ND filter, CPL dan juga black mist dalam satu ND filter ni. Macam biasa, kalau kau nak beli, tekan link kat bawah ni. Jom, sambung shoot video motor.